Tu benda yang aku beli ni sekarang ni, bila auto dorang nampak, dorang auto jadi lapar walaupun dah kekenyangan. Aku selalu campak sisa makanan aku yang dah dibasuh dekat dorang ni, makanan ayam yang kering. Tapi aku nak cakap dekat korang, ada satu benda yang aku beli ni sekarang ni, bila auto dorang nampak, dorang auto jadi lapar walaupun dah kekenyangan. Yang ni dah ada ayam kering. Ada ayam ni sangat rapuh, boleh patahkan, ataupun kalau nak bagi direct dekat kucing dewasa macam vanila dan ketok dekat bahagian belakang tu, boleh aja bagi dorang gigit. Tapi kalau kucing tua-tua, korang rendamlah dalam air dulu bagi lembut-lembut. Dan pun tak perlu air panas, rendam dalam air biasa je. Korang biar je dalam beberapa minit, sebab ayam ni kan besar. Kalau chicken cube yang kecil tu, kalau korang rendam dalam 3 saat dah lembik dah. Tapi dah ada ayam macam gini, tak ada lembik terus, cuma ambil masa lah. Ketok dah tak sabar nak makan tu. Aku risau sebenarnya bagi dekat-dekat dekat dorang ni, takut nanti dorang sambar tangan aku. Ni satu ketul dada ayam ni aku akan rendam dalam air, aku akan cuar air ni, nampak tak dah lembik dah. Jadi mudah sangat kalau nak bagi dekat kucing tua ataupun anak kucing. Just rendam je, cari-cari, bagi je dorang makan. Satu lagi trik yang korang boleh buat untuk dorang yang susah nak habiskan kibble ni, korang boleh je shredded macam gini dan campur je dalam kibble dorang ni. Nak pastikan dorang makan kibble dan sekali dengan ayam tu. Oyen tu tak menyabar ya. Korang nak gemukkan kucing, sesuai lah buat macam gini, sebab dada ayam ni pun protein dia agak tinggi tau. Jadi kalau kibble korang dekat rumah tu bawah daripada 32%, boleh campur dada ayam macam gini. Lepas tu gaul-gaul bagi dorang makan. Confirm habis semua licin habis. Okay, sekarang ni aku nak kira berapa ketul dada ayam yang ada dalam satu paket yang 500 gram ni. Dada ayam ni banyak tau. Kiranya kalau macam kucing korang kat rumah tu ada beberapa ekor je, aku rasa boleh bertahan selama 2 bulan. Tapi kalau kucing aku ni, aku rasa dalam 2 minggu je kalau continuous bagi. Lepas tu lepas daripada kira ni, aku dapat tahu yang kat dalam ni ada 34 pieces. Memang sangat banyak. Aku tak menipu jumlah sebab risau. Popis tu kira juga dalam banyak-banyak oyen, ada yang bijak, ada yang kurang bijak. Macam si Sunlight ni dah bagi dada ayam gini di lambung-lambungnya. Padahal yang lain berebut-rebut nak makan, dia dapat pula pieces yang besar. Kucing oyen normal yang lain dapat ayam terus bawa lari, telan masuk dalam perut. Tapi tengoklah Oma dekat belakang tak sabar je nak tekam ayam si Sunlight. Kucing korang yang oyen-oyen ada tak perangai macam si Sunlight ni? Oma je normal nak makan ayam. Dada ayam kering tu 500 gram tau. Jadi pada siapa yang dapatkan, tekan dekat beg kuning cepat-cepat sebelum dada ayam yang tu sold out.